Assalamualaikum and hello guys. So welcome back to my YouTube channel Fatih Squad Malaysia. Yay. So hari ni Fatih nak buat review lah, lebih kepada review apa nama, update baru di Brookhaven. So update tu ialah Brookhaven Winter Festival. Pada bulan ni ke tahun ni, Merry Christmas kan, nak dekat macam bulan-bulan ni kan. So Fatih nak tengok Brookhaven Winter Festival. Merry Christmas ke hari salji? Fatih pun tak tahu. So kita tengok je Okay, that's good. Started. So korang akan nampak dekat sini dulu. Korang masuk ada macam salji kan. Tu dia tambah 100 dekat sebelah kita punya winter ni. So dekat sini ada Snowway Bungalow House, ada Gingerbread House, Presentable Prop. So kita guna kita punya ni ke? Tengok ke Roblox? Ke kita guna yang dekat snow kat tepi kita kat sebelah ni. So VIP rewards. Lepas tu week 2 rewards revealed in 4 hari 15 jam 31 minit. So ada lagi kita boleh tambah jadi 98. So sekarang kita kat sini ada ice skating. So ada video dekat sini ice skating. Korang jangan lupa tau untuk ambil yang ni. Nampak? Korang jangan lupa. Ini untuk penambahan yang dekat sebelah kita ni. Apa nama, winter. Korang kena ambil. Banyak kat bawah ni. Nampak? Banyak je Fatih jumpa. So kita akan tengok dekat sini. Banyak. Dah jadi berapa? 1000 Dah jadi 1000. Bapak banyak. Banyak gila kita akan dapat kalau korang kumpul kan. So kita naik balik. Nampak kat sini kan. So dekat sini sekarang kita ada Brookhaven Frostil Manor. Manor ke Manor? Entahlah, tak bisa bahasa Inggeris. So kat sini, selamat datang, spawn this house to discover all its holiday magic. Buy house, tak nak, malas. So jom kita review nak. So kat sini ada light control, simple, normal, intense, match. Color, ni color. Oh, color untuk color. Okay, faham. So let's go, kita tengok. Okay, ni ada rak baju macam tu. Lepas tu kita ada selamat datang. Okay. So jom kita tengok kat atas ni. Ada lagi guys kat sini. Nampak berapa banyak kita dapat nanti. So ni tempat dia punya bilik tidur. So dia berapa tingkat pun Fatih tak tahu. 3 tingkat kot. Asalnya 3 tingkat. Sekejap ni tengok message. So ni 3 tingkat rasanya. Ya, 3 tingkat. Korang akan nampak 3 tingkat dekat sini. So kita akan turun balik. Kita akan tengok guys. Turun macam ni je. So kat sini ada tu, apa yang tulis tu. So ni winter. So lepas dah keluar pada tu kan. Ke ni untuk penambahan dekat sini. Sekejap tengok Weh, korang perasan tak dari tadi kalau Fatih jalan, penambahan apa nama, salji yang kat sebelah Fatih ni. Korang gerak dekat sini pun dah tambah. Weh, so sekejap ni tengok aurora ni tak cantik weh. Tengok kat sebelah. Kalau kau masuk sini kan, masuk tempat ais ni kan, kat sebelah kita penambahan ada tambah. Oh, macam tu Faham? So dia akan keluar ke mana ni? Oh, dia akan keluar dekat sini juga. Oh my god, pasal mini. So lepas dah tu kita nak tengok lagi. Kita akan jalan-jalan dekat sini, okay?
So kat sini ada kereta. Tak boleh naik ke? Tak boleh. Boleh tapi tak boleh tu. So ni rumah tadi. So kita akan kumpul-kumpulkan benda-benda yang ni. Dia masuk sini untuk kumpulkan je. Mungkin ada hadiah kot. Apa ni? Apa kat atas ni? Dia masuk. Jom. Gelap je. Okay, so jom kita masuk. Weh, kat ni. Kat ni kan cantik. So ada kat sini. Okay. Guys. Tengok dekat situ. Apa nama? Sliding hill. Ada. Tengok. Tengok. Sekejap kita kumpulkan dia dulu. Okay. Oh my god. Adalah. Tekan Weh. Macam tu. Wow. Best. Oh, ada efek tu. Okay, jom sekali lagi. So, jom try. Tu dia. Tapi tak sempurna macam tadi. So, let's go kita ke sana pula Okay, so untuk sebelah winter ni functionnya pun Fatih tak pasti. So, jom kita tengok tu jap. Kat sini apa benda yang dia jual? Cookies. Boleh ambil cookies. Faham? Boleh ambil cookies korang. So, jom kita tengok apa function ni. Ada function ke? Sekejap kita tengok ke mana map. Ni yang awal-awal kita masuk tu dah lupa dah. Kat situ. Okay, let's go. Ada function ke? Cuba kita tengok snowflakes. Ada lah weh functionnya. Unlock. Dia tengok jap. House prop. Ada kat house ke? Sekejap Fatih cari. Fatih tak pasti house prop yang tadi tu, tapi Fatih terjumpa yang ni. Tapi yang ni unlock at the festival. Fatih pun tak pasti tu functionnya apa. So, kita kembalilah dekat situ balik So, dah kembali balik. So, kita pergi ke sana balik. Tak tahu lah apa function yang tu. Fatih pun tak tahu. Yang prop dimiliki Kira tak apalah. Fatih pun tak faham. Tapi Fatih ni memang dah jarang pun main. So, sampai sinilah video kita. Jangan lupa untuk like, share and subscribe, okay? So, untuk iklan dulu Kita masuk ke iklan kita dulu korang. So, kita nak bagi tahu pendaftaran tim Fatih Squad Malaysia dan Fatih World Amazing and Fantastic pada tahun 2026. So, sesiapa yang nak join, korang boleh DM Fatih dekat Instagram untuk dapatkan link ataupun pergi ke Facebook Fatih Squad Malaysia untuk tekan link. Tapi dekat caption YouTube pun ada juga dan huraian YouTube pun ada juga. So, korang boleh cari dekat situ. So, bye.